Produk Azia 1.0 antara kenderaan paling laris di Malaysia. Berapakah pendapatan yang perlu anda ada untuk memiliki kenderaan ini? Produk Azia 1.0 cc antara kereta terlaris di Malaysia. Berapakah pendapatan wajar untuk anda memiliki kenderaan ini? Berapakah kos petrol per kilometer dan adakah kenderaan ini berbaloi untuk anda miliki? Untuk harga kereta ini bermula dengan RM38,600 untuk varian yang paling asas dengan deposit 10% RM3,860 untuk kereta 1000 cc. Pergi ke kos pinjaman untuk kereta ini, margin yang diberikan oleh pihak bank adalah 90%, iaitu RM34,740 dan cukai jalan RM20 beserta dengan insurans RM1,251 menjadikan jumlah pinjaman keseluruhan untuk harga 90% kereta, deposit dan cukai jalan sebanyak RM36,011. Jumlah kos wajib tahunan beserta dengan bayaran ansuran bulanan. Bayaran ansuran bulanan anggaran RM4,866 beserta dengan kos wajib tahunan RM1,871 menjadikan bayaran keseluruhan komitmen tahunan sebanyak RM6,737 ataupun untuk 12 bulan setiap bulan adalah RM561 sahaja. Kos petrol pula untuk setiap 100 km, kenderaan ini memerlukan 3.6 liter minyak dengan kos petrol di Malaysia RM2.05 untuk setiap liter, menjadikan kos petrol per 100 km RM7.38 ataupun purata 7 sen per kilometer. Jadi berapakah pendapatan yang sesuai untuk anda memiliki kenderaan ini? Pendapatan minima yang perlu anda ada adalah RM1,500 sebulan dan pendapatan wajar yang dicadangkan untuk anda memiliki kenderaan ini adalah sebanyak RM1,622 pendapatan sebulan. Kesimpulan, dengan kos minyak RM7 untuk setiap 100 km, produk Azia sangat berbaloi untuk dimiliki untuk anda yang baru memerlukan pekerjaan. Dengan pendapatan serendah RM1,500 anda sudah boleh memiliki kenderaan ini. Hey tuan-tuan, dapatkan laporan My Pocket anda untuk mengetahui kebolehan dana semasa anda untuk membeli rumah, kereta, dana peribadi dan dana perniagaan. Hanya RM50 saja di www.mypocket.my. Anda juga akan kami berikan konsultasi dan bantuan mendapatkan dana daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.